untuk bas ini. Rugi rasanya kalau dah jumpa kita tak buat review. Sebab bas ini orang kata bas rare di Malaysia. Nampak? Atas orang kata kerja keras dan juga hasil tangan owner sendiri, iaitu Abang Atan Scania kita. So, bas ini dimiliki oleh Raksasa Travel and Tours Sdn Bhd. Yang ownernya semua orang kenal lah kan. Kuala Lumpur, orang kata satu Semenanjung kenal dia. Okey, sebelum kita masuk ke bahagian dalam, kita pergi belakang, jom kita tengok bahagian tepi bas ini. Simple saja warnanya, berwarna biru, putih dan juga hitam, dan tertulis besar di belakang K250. Jom kita tengok dalam. Kita tengok siapa bawa bas ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat. Oh. Ni dah. Kita tengok interior kejap. Tak boleh nak pergi ke depan. Tengok orang kata rombongan cik ya. Alright. Bahagian dalaman ataupun interior untuk bas Raksasa Tour ni menggunakan seat yang dibuat oleh Orient. Bisa nampak Orient warna biru dan tempat duduknya berwarna hitam dan berwarna merah dan juga kelabu. Bahagian fabrik atas pula berwarna ungu dan oren. So banyak lampu disco ni. Tapi siang kalau pasang tak nampak, kena tunggu malam. Kalau malam pasti cantik kalau kita buat review. Betul tak? So tak lupa juga bahagian atas mempunyai luggage compartment yang tertutup. Ada televisyen. Nampak saya kelabu-kelabu. So inilah bahagian dashboard untuk bas ini. So tu nampak steering Scania. Scania apa 250? 250. Besar ada tulis dekat bawah tu. Android player dia. Ni apa? Tombol gear untuk bas ini. Lain macam color ring dia. Warna kelabu tapi ngam tayak kilat lah bos. Tayak kilat. So hari ni saya teruja sebab kita dapat buat review untuk bas Abang Atan Raksasa Tour kita guys. Ini dia bahagian tepi untuk bas ini Raksasa Tour. Tertulis besar dia K250 Common Rail. Raksasa Tour, Raksasa Travel and Tours Sdn Bhd. Dan tertulis di bahagian bawah tu nama owner dia, Nur Haimi ataupun Atan Scania. So nampak bodi asal E128 tapi adalah beberapa perubahan sikit kan. Bos Atan kita kita modify bagi nampak lebih cun. Bahagian hadapan lampu dia dan bahagian belakang ni nampak macam nak tengok je lampu ni macam lampu apa kan. Tapi seakan-akan lah kan, seakan-akan. Betul ke? So memang cantik. Dan kalau bas Atan Scania ni dia mesti ada lah ni logo besar ni, nampak? Itu dia logo lidah terjeli Scania. So, inilah wajah penuh untuk bahagian belakang bas CES 5405 yang dimiliki oleh Raksasa Tour. Jom kita tengok lebih dekat nombor telefon yang ada pada bas ini. So, sesiapa yang ingin menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Raksasa Tour, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0197555405, 0163434734 atau 0183834505 Raksasa.